Thank you yang hari-hari promote saya dekat dekat Benang kan, dekat Benang, yang promote saya dekat mana-mana lah Sokmed yang korang ada. Thank you so much. I semenjak saya aktif Sokmed ni, saya memang nampak semua korang punya effort tu. I'm so happy, so thankful. Yeah. Sebenarnya kan waktu saya buat lagu Berjauhan ni, tajuk saya memang tajuk saya Saat Berjauhan tau. Let me show you. Saat Berjauhan. Dan memang saya tulis kat sini, I wrote this retro jazz. That's the plan. And memang saya dapat benda tu dengan Vega. Thank you Mas Vega Antares. You are super powerful. Okay, to try Siapa ada bulu ni sayang? Ambil mood. Awalnya kita sepasang yang sempurna, dua hati yang tak bisa meninggalkan. Namun semuanya saat
Sedih lah. Lagu ni sedih tau. Hai, teringat pula kisah lama. Sedih. Sometimes, you know, we don't want to leave, but bila benda tu kita tak nampak progress tu, kita tak nampak progress from the other person. Cerita lah sikit kan, bila kita tak nampak progress from the other person, when we don't see any life development, macam faham tak maksud Aina? Macam bila kita tak nampak jalan tu, kita tak nampak future tu, that's when we have to think a lot, like, should I stay in the relationship, or should I stay, should I leave, you know, macam tu. Sometimes it's not about leaving because orang kata fell out of love, macam kita dah tak ada perasaan tu, but sometimes we just have to make a certain decision even though it's ugly. The kebenaran tu is so bodoh, you know, the ugly truth tu, but sometimes we have to make decisions for ourselves. Macam mana kita nak cari kebahagiaan tu balik untuk diri kita, bukan untuk orang tu, untuk siapa. At the end of the day, we have to think about our own happiness. And if with leaving that certain relationship tu makes you find yourself back, then I don't want to say that you have to leave, tapi you faham lah sendiri, macam tu kan. So that was what I felt lah. Kan. Waalaikumsalam. Ya. Live Shadow. Oh, lama dah saya tak nyanyi lagu tu. It's in this key ni. Seal all the time that we've been given. I swear I won't waste not even a single moment, but to be in your arms while we still have the chance. 'Cause missing you like this, it hurts so bad. I see myself dying every time I watch you going, but there's nothing I could do to change your last decision. I keep asking myself what I'm doing here, 'cause things won't go the way I've always wanted. You told me that I'm your everything, but why can't you stay and keep fighting for me? Why, baby, why?
been there, told me everything, but I can't just say you can find it for me. Why, baby, why? Guess I've been living in your shadow. Forever you'll be my halo. I want you, shadow. Forever you'll be my halo, baby. And you. Lirik seterusnya. I know it's gonna hurt me so bad, but why you keep asking me to stay strong as if there's still hope for us? You left me hanging over your text. I feel like I die till the day you fall in mine. Guess I've been living in your shadow. Forever you'll be my halo, baby. And you, shadow. Forever you'll be my halo, baby. And you. Namun sedih sangat aku nak oh. Ada nak apa? Sedia terluka. Lately ni saya nampak macam ramai dah people show love towards Sedia Terluka, and I'm so happy because Sedia Terluka is antara track yang saya paling, kan, saya selalu cakap macam tu kan, tapi sebenarnya semua saya suka lagu saya. Saya of course kita kena suka lagu kita sendiri, tapi Sedia Terluka tu dia ada certain spot dalam hati saya. Sebab lagu Sedia Terluka tu it's like, how to say it's really personal. Macam tiba lah what is my husband tu, kan, macam nak cari mood what is my husband tu macam lambat lagi nak sampai ke what is my husband tu. Apa lagu raya macam Iman Troy, tak tahulah dek. Akak rasa Kak dah rasa sebab producer yang saya bekerja sama tu mungkin kepit dengan suara saya. Dia macam auto jadi, kan. Tapi tak kisahlah, asalkan ada kan. Okay je, saya tak kisah suara sama ke apa ke. Sepenting orang suka lagu tu. Lagu pilih lagu ni, apa lagu yang kita nak nyanyi ni, tengah tengok korang punya komen ni. Eri, dia tahu nama dia. Sini sayang. Eri, come my boy. Come on boy. Ini. Dia ni berat tau korang. Ya apa berat. Dia memang berat. Aduh. Mama pakai lipstick sayang. Don't kiss me. Ayang tahu Mama tengah
Ayah tahu Mama tengah sedih Ha? Tahu Mama tengah sedih ni? Anjing Mama ni. Say hi. Besar tak buat tangan dia, Mama. Besar tak buat tangan you, Eri? You ni kucing ke you ni? Ke you singa sebenarnya? Ke Mama salah ambil binatang ke? Oi, lajunya semua. Duk komen lagu. Sabar sayang. Nanti kata play out kau nanti. Aduh. Maaf korang, sayang orang sama tu saya tak apa familiar sangat. Maaf sangat-sangat. Saya bukan tak nampak komen tu. Saya nampak tapi saya tak apa familiar. So bagi saya familiar, nanti live yang seterusnya nanti saya nyanyi Saya tahu ramai gila peminat lagu Adira. Saya pun minat gila dengan lagu tu, tapi saya tak familiar lagi. Saya tak naklah nyanyi macam tak betul kan. Bagi saya belajar dulu di hari yang lain lah ya. Bukan hari ni. Kena ni. Helikopter turun ke padang. Itu lagu favourite saya sekarang. Lagu tu sedap. Helikopter turun ke padang. Ke ni lagu ni aku asyik dengar je. Scuba tu. Selesai macam-macam lah korang. Maaf lah ya, saya ni tak memenuhi permintaan anda. Kita tengok apa buku. Dekat buku ni kita tulis lagu apa. Ada lagu tu? Adalah. Tapi mostly Abel Imaji semua memang kat dalam ni. Dia memang buku Abel Imaji. Adalah sedih terluka you alls. Number one girl in your eyes. Nak tengok buku. Buku biasa je, beli dekat DIY. Kita nyanyi lagu lain lah kan. Ini semua sebab geprek tu. Geprek pula. Ayam gepuk. Ayam gepuk is ayam geprek ke? Sorry, ayam gepuk is ayam geprek ke? Genuinely asking. Tanya dengan nada yang tenang. Ada komen apa? Komen apa? Kita nak nyanyi lagu Toti lah. Asyik nyanyi lagu Toti je kan. Malu kita hari-hari nyanyi lagu Toti. Tapi macam mana? Kita memang minat. Abang saya pun ambil. Yay! You did it. You guys did it. Korang hari tu korang rugi tak pergi konsert Senario tau. Tolonglah adakan lagi bang. Kita orang nak tengok lagi konsert abang. Best. Memang best. Yeay. Gila lah korang vibe dekat Idea Live hari tu. Sumpah best. Dah lah kelakar. Lagu pula ikonik. Memang best. Congrats abang. Lagu Kak Mitch pun sedap kan. Kak Mitch. Lagu apa Kita nyanyi lagu favourite saya. Kalau lagu Kak Mitch ni Debu Cinta. Debu Cinta sedap. Helikopter turun ke padang. Debu Cinta. Saya suka Debu Cinta. Break. Saya tahu tak semua part saya tahu. Gua apa kita nak nyanyi hari ni?
Belulah korang. Aku gini je aku tengok komen korang. Pastikan kau dengar aku, jangan ada cinta lain. Lagu ni pun sedap. Lagu Kak G. Gerimis senja bukan. Gerimis Zanazin. Menadah gerimis. Sedapnya. Can I sing this? Please. Sedap weh. Kita nyanyi Kak G Hari ni kita nyanyi Kak G. Kuat sangat ke? Bagaikan terdengarnya suara menghakis mengikis naluri, mengeruhkan jernih suasana dan merentap harapan. Tak boleh lambat, kena. Sorry. Sabar. Tiada arti aku merindu jika kau tak ingin bertemu. Apa gunanya bercinta di dalam kepura-puraan yang lafaz cinta hanya bibir, namun diri tak seringnya hadir di saat engkau diperlukan. Aku hampa, usah dikelirukan cinta yang terkusur jiwa merana. Jangan dengan separuh hati diri ini kau cintai. Usahlah renung hanya di mata, benamkanlah ke dasar hati. Renunganmu telusnya pasti berarus ke surga cinta. Menanti kunjungan hampir pasti, mengharap titis embun pagi, dan bagaimana ada gerimis yang masih pulang pergi. Korang, I baru nampak komen tadi, relatable dengan live kan. It's relatable to me also. Bila I nyanyi malam ni, I baru baca betul-betul lirik dia kan, sambil menyanyi tu. Weh, relatable weh. Kan, kita duk menunggu untuk dia datang, tapi dia tak datang. Kita menunggu sampai kita nak pergi dah dekat dia, tapi dia tak nak kita datang. Tiba-tiba dia balik. What are we supposed to do? Setia ku korbankan. Jangan tanya siapa lelaki tu. Korang tak kenal. Saya tak pergi konsert malam ni.
Saya ada kerja. To Love You More. Oh my god, sedapnya lagu tu. Tadi kita dah kaji. Sekarang ni kita pergi ke dengar ke? Perut saya bunyi. Bukan sebab lapar tau, masuk angin. Padahal dah makan yang ayam gepuk tadi kan. Lagu To Love You More. Song so good. Saya sepatutnya nyanyi lagu ni dekat konsert pula, dekat satu show tu. Tapi tiba-tiba dia tukar, dia tak nak lagu ni. Saya suka lagu ni, sedap. Pernah dengar tak To Love You More? Lagu ni sedih lah. Take me back into the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you'll break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who'll stay when she walks away. And you know I'll be standing here still. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. See me as if you never knew. Hold me so you can't let go. Just believe in me. I will make you see all the things that your heart needs to know. I kena let go sangat nyanyi dekat bawah ni sebab rasa macam jiran boleh dengar, adik. Okay? Jiran boleh dengar. Kalau I blast pakai belting voice tu, sekejap lagi akan ding dong. Suka Dalam Diary Hatimu kan. Saya pun suka lagu tu. Lagu apa lagi? Lagu Tok T yang Misha Omar. Okay. Lagu Kak Mish. Kak Mish, saya suka lagu saya suka lagu Dia Debu Cinta. Okay ke? Boleh ke? Suka lagu ni. Azlan Abu Hassan buat. Di wajah curiga dan ada rasa dirasa berpisah. Terima segala jika terlafaz kata saat kita bersua.
Cik nyanyi je kan? Tak Ocean ke? Hari ni kita macam blur, tak tahu nak buat topik apa, tak tahu nak cakap apa. Nah. Lagu break. Tapi saya tak pastilah verse punya part. Saya takut lah salah aku nyanyian dia. Selama bersamamu, bahagiaku hanya terkadang terlepas dari semua. Dengar dulu je. Bersama je. Sekejap, I nak dengar je. I tak nak salah nyanyi. I tak nak salah nyanyi. Saya tahu tempat yang bila waktu. Tempat tu memang tahu dah. Dengar je. Sama main verse. Hanya saja jiwaku meronta meminta kasihmu. Bila waktu bisa aku ulang, mungkin cintaku tak untuk kau. Senja jadi saksi hatiku, biru membeku. Kemana sekarang cinta kita kan berjalan, sedangkan rasamu dan rasaku telah hilang. Tak sebaiknya berhenti dan menjauh saja. Let's do this. Okay, try Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni lagu ni. Ku buka rahasiaku tentang bagaimana rasaku selama bersamamu. Bahagiaku hanya terkadang terlepas dari semua. Bukan
maksud aku mengucap, hanya saja jiwaku meronta meminta kasihmu. Bila waktu bisa aku ulang, mungkin cintaku tak untuk kamu. Senja jadi saksi hatiku biru membeku. Sorry, salah. Kemana sekarang cinta kita kan berjalan, sedangkan rasamu dan rasaku telah hilang. Tak sebaiknya berhenti dan menjauh saja dulu. Sekarang kamu dan aku berhenti dulu. Kemana sekarang cinta kita kan berjalan, sedangkan rasamu dan rasaku telah hilang. Tak sebaiknya berhenti dan menjauh saja dulu. Sekarang kamu dan aku. Break. So good. It's the song, so good. Kita nyanyi lagu tu tadi. Okay. Macam teman saya pergi ambil air jap. Aku macam tu lah, wrong lah hari ni menu. Ayam gepuk tadi buatkan I macam buatkan macam pedih-pedih ulu hati ni. Kan? Pergi dapur je lah. Kemana? Dah tak boleh stop dah. Tak habis. Habis seminggu ni. Kemana sekarang cinta kita kan berjalan, sedangkan rasamu dan rasaku telah hilang. Malulah dapur sepah lah hari ni. Tu Chen. Ada tu Chen. Sini sayang, ada tak mata sikit. Anjir. Demoknya dia. Demok. Masak samyang. Oi jangan. Aku dah yang gepuk tadi. Tiba-tiba nak samyang pula. Tak boleh. Tak boleh. Sorry sayang. Usyuk ke? Bawa yang gepuk Nanya. Bawa yang gepuk ke? Sorry. Alah, kalau awak muap depan mama macam ni, mulut besar kan. Mama tak ada komen pun. Okay. Tips gigi putih tak adalah. Tapi saya suka satu ubat gigi ni. Ubat gigi dia warna purple. Colgate. Colgate. Dia punya casing dia colour merah. Inti dia karipap kah? Sorry. Bising. Sorry. Shh. Mama cakap pelan-pelan Sorry. Inti. Bodoh lah. Aduh. Shh. Isi dia warna purple. Paste. Inti karipap. Aku lapar. Okay, tak apa. Ayan jaga Ayan pergi borak dengan ni kawan-kawan mama. Pergi borak sekejap. Borak dulu. Okay? Boleh? Borak dulu.
Aduh, die on this hill. Okay, nanti sekejap lagi kita nyanyi. Ayang, Mama pakai lipstick lah, tak boleh nak cium. I love you, Shushu. I love you, sayang. You're my number one. You're my number one. You always be my number one. Because you are my number one. You yang buatkan You yang buatkan I tak takut dengan kucing lagi. So you have that power. Aku dah rasa macam weh, I gepuk. Not good, you know. Not good. Masalahnya member dah tak ada cawan dah. Sebab member tak basuh pinggan. Ambil ni lah cawan-cawan. Cawan-cawan majlis orang kahwin. Netik, awak nombor tak tahu tapi awak dalam top 10. Minum duduk. Amlah, korang kat rumah minum duduk ke? Cing lah, tak ada. Korang kat rumah minum duduk ke? Tak pernah minum diri ke? Alah, yang itu pun. Tentang orang minum duduk. Kat rumah awak minum diri je kan. Alah, yang ini pun. Tengok member dah gerak dah. Sebab I bising. Anjir mana nak block mama ke? Faham pilih situ? Faham? Kita ni okey lah ada gelas. Awak tu minum mungkin straight daripada buka je kowe tu. Macam tu agaknya kat rumah. Tak ada sedung ke? Tak ada lah. Anda je orang. Yang tu, yang cakap yang minum duduk. Ya je minum duduk. Okay lah, Mama rasa Mama kena bertenang jap. Saya dah ambil 2 suplemen tau. Saya macam nak ambil suplemen saya nak share korang dah. Saya ambil suplemen ni. Saya ada siapa-siapa yang ambil ni kan. Saya suka ni suplemen 2 ni. Ni is not paid review, okay. Saya saja je nak tunjuk. So ada depan mata saya. So adalah benda untuk kita borak. So saya makan suplemen ni. Ada tak yang makan suplemen mom ni? Saya beli dekat Wasa. Ambil ni kan. Same, sama Saya ambil dua-dua. Satu untuk ni kan, orang kata untuk perempuan. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Satu ni bukan treats. It's not treats. Cek, bukan treats. It's not treats. Ni mama punya. Ini satu lagi. Ini untuk macam ni ditulis ni digest, detox, gut health, skin radiance, immunity. Okay, member dah gerak dah. Member stress. I kacau tempat tidur dia. Dah Alhamdulillah. Yang ini faham lah siapa yang ada benda ni kan. Takkan nak bagi tahu pula. Okay, kat sini kita buat ni air sekejap. Saya selalu minum ni sikit je air saya letak. It's not paid review, okay. Saya memang ambil benda ni. Weh, memang esok wajib pergi pilates. Wajib pergi mengeluarkan peluh. Sumpah lesu tau.
sebab tak basuh pinggan lagi tau. Semua. Adakah yang nak tolong basuh pinggan saya? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada siapa-siapa nak tolong saya basuh pinggan? Ada? Amboi, kena bayar. Satu pinggan RM50. Tak apalah, Dik. Akak basuh sendiri lah, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Minum duduk, you aus. Dosa. Duduk, nanti orang kata tak elok. Tak elok minum tak duduk. Pakai je cawan sama. Bilas-bilas je macam tu. Satu lagi saya ambil yang ni pula. Ni untuk digest perut. So, esok bolehlah membuang segala dosa hari ni. Hijau ni rasa kiwi. Tapi hijau ni dia kena tu sikit, dia tak larut. Dia rasa kiwi. Dulu sedap. Saya beli kat Watson. Tu rasa dia local brand tau. Nama dia Mom. Saya selalu nampak iklan dia. Saya sangka dia dah masuk dekat ni. Masuk kat Watson. Tapi baguslah. Tapi memang you punya pembuangan esok memang colour lumut ni. Pembuangan you esok memang colour ni. Colour air yang kita minum ni. Tapi baguslah. Kiranya dia basuh lah perut you. Kan? Aina pandai masak tak? Pandai? Kalau saya pay attention, saya masak betul-betul. Memang sedap masakan saya, cik. Puji diri sendiri. Memang okey lah saya masak. Macam boleh diterima lah. Salam dari Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Tak boleh. Minum diri. Kita orang kecam. Sedap. Kita selalu kan detox ataupun macam benda-benda yang untuk perut ni kan, dia macam rasa rumput. Ada yang rasa macam sedaun kan. Tapi ni tak. Ni rasa dia rasa buah. Tapi dia ada actually dalam dia ingredient ada sayur juga. Basuh esok lah malam. Aku tak ada mood nak basuh pinggan. Aduh, tengok kotak dah jadi tidak paid review lah Mom, apa lagi Mom? Call me Mom. Yeah. This is what I take every day. And this dua ni. Ni untuk perempuan. Ni untuk ni. Tengok dia tulis kata 100% real fruits and vegetables, 10 plus fruits and vegetables, digestive enzymes, essential fiber for digestion, detox, energy and immunity. So dia kata it's 100% natural, halal, vegan, no added sugar, filler free. Satu dia kata satu hari mix 1 sachet with water. Okay. Sekian review produk. Tapi saya waktu saya beli hari tu dekat Watson, dia macam tak banyak lah. Tu tinggal last hari tu.
dengar lagu Ya Habibi. Wow, sangat rare. Kak Aina apa? Kak Aina kalau pergi kedai tak pernah ke orang nak ambil gambar? Tak ada pun. Kadang biasa je. Ada yang kenal-kenal, ada yang tak kenal pun ada. Ada yang kenal buat-buat tak kenal pun ada. Okey je. Saya okey je kalau terserempak dengan orang ke apa ke. Saya tak kisah. Saya lagi suka kalau terserempak dengan orang. Aina suka pakai perfume apa selain Paradox? Okay, I suka perfume Dior. Nama dia apa tak tahu Dior apa, tapi dia Dior. Tahu tak lagu Pro 2? Tak tahu. Macam mana? I nampak Aina terjalan laju sangat. Oh, ya ke? Maaf lah ya. Nanti kalau next time kalau nampak saya, panggil Kak Aina. Confirm saya orang petoleh punya. Dia apa tak tahulah. Ini sayang. Tengok ni, ada seorang lagi anak. Memang sepesen suka duduk dekat atas sinki. Kan nanti kan mama kan kau kena fungus nanti kan. Apa yang duk suruh tulis nak sedap-sedap ni? Nak sedap-sedap PM Teli ni apa? Teli ni apa? Luca-luca ke? Tadi nampak komen dia nak sedap-sedap tu. Nak sedap apa? Pergi main je jauh. Apa ni malam cakap nak sedap-sedap. Gatai sangat. Mengenyam sangat. Bye, go. Block. Aku tolong aku. Camar yang pulang. Ramai nak Syah. Saya pernah nyanyi dulu lagu tu. Anjak. Kau Eri dah marah. Jom. Mama nak pergi depan dah. Kamu nak duduk sini ke? Sayang? Kamu nak duduk sini? Sinilah. Jom. Tak naklah duduk dapur. Jom. Jomlah sayang. Buat apa tu? Susu kan, dia kalau dia kena, saya macam tangkap dia buat something kan, dia dah nervous dah. Dia akan benda itu kan ada orang nak tengok koleksi apa, koleksi piala saya. Ada sikit kat dalam ni, tapi saya tak susun lagi betul-betul. Saya tak susun lagi. Tunjuklah sikit. Bukan nak riak, tapi ada orang minta nak tengok hari tu. Malulah kita tak susun lagi betul-betul, sebab kita baru keluarkan piala kita. Macam mana? Ya. Tada! Semua kat dalam ni. Tu dia. Setiap kali saya sedown ke apa kan, saya buka almari tu. Saya motivate diri saya balik. Every time I feel like people talk negatively about me, I will open that cabinet untuk bagi saya macam. Ada tadi ayam punya ada juga. Asalnya ada kat dalam tu. Koleksi mic tak ada dengan saya. Koleksi mic dengan saya punya soundman. Because soundman saya kan, sebab apa ni, soundman saya yang simpan mic saya. What's your pet peeve? Pet peeve tu apa? Nak os pinggan ke? Alamak, malas juga. 147 dah. Malas lah. Nak pakai bandar ke? Camar yang pulang. Kejap ya sayang. Dulu I nak masuk mentor. Ya, dulu saya masuk mentor. Sang Penikap. Sedapnya lagu tu. Ada ke? Dia sedap version yang ni lah kan. Sedap. Best lah lagu tu. I think kalau orang boleh tanya saya,
What are the songs yang you wish you write? You wish you wrote that song tapi lagu apa lagu orang? I would say Sempenikam. I wish I yang buat lagu ni. Asal dia apa? Weh, sumpah lah perut rasa tak best weh. Aku menyesal lah makan itu tadi. Dia rasa mengah tau tak? B minor. Harry, tak nak duduk dapur sayang. Duduk sini je. Dah tak payah duduk dapur dah. Orang dah keluar dapur dah. Sedap lagu ni. Dalam terang. Sekejap. Turunkan sikit. Dalam terang malam ku cari semua yang telah padam. Bestnya orang nyanyi dengan Abang Noah itu tu momen yang saya tak boleh lupakan. The moment that I cannot forget. Ni lagi better kan. Tadi tinggi now macam tu. Try chord ni. Dalam terang malam ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu dendam dan rindu fana, dan ku terhampas kenyataan yang membunuhku. No, sebelum. No. Terhampas kenyataan yang membunuhku. Okay, cari chord je. Try chord kan. Tak bisakah ku gantikan semua yang tercela, akan ku tunggu. Salah je kau ni. Start dari atas. Bemut. Lagu abang saya ni. Dalam terang malam ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu dan
progression ni. Dalam dosaku aku telah mencarimu, tak bisakah ku gantikan semua yang tercela. Akan ku renggut kebahagiaanmu, wahai putriku. Maafkan ku lepas pesan ini, kau kan memburuku dalam bencimu. Power lah Abang Pano. Susah. Isyraf, bila nak rekod? Doakan. Doakan. Ya Allah, jadikanlah kenyataan sampai nikam duet tu. Ya Allah, teringin sangat nak dengar kat Spotify ni. Ya Allah, tolonglah realisasikan. Macam tu doa. Ellie please, tak nak. 1000 kemanisan kan. Anda selalu thrift kat mana? Saya selalu thrift dekat Ampang. Ada kedai nama apa lah, aduh lupa pula. Ada apa dah nama thrift tu dekat Ampang, siapa tahu. Dia actually it's not really Ampang lah. Dia macam dekat dengan Once a Walk. Tahu tak? Ada banyak. Selalu orang macam minum-minum kopi kat tengah tu. Dia macam tempat-tempat healing. Second Street bukan? Bandar-bandar no. Dia tempat dia memang rare. Nak tidur nak? Ya. Sekejap lagi saya tidur dalam bencimu. Mau cuci, kenapa awak kat hutan? Awak camping ke? Kenapa awak ada hutan? Awak apa? Camping ke apa? Mr. Afiq, are you juga camping juga ke? Nak tanya dengan nada yang concern ni. Bisikan hati dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Sedapnya lagu tu. Ya Allah kan. Gila weh. Melodi tu. Wow. Dengan lirik tu. Faham tak? Kelly. Ya Allah, Kelly ada lagi kat dalam ni. Kak Kelly. Sedapnya. Tak boleh lah, tak jadi. Kena nyanyi lagu tu. Memang sedap. Bisikan hati. Telah mungkir janji. Kita dengar. Kita nyanyi jom. Kronsyong kan.
Kini tinggal hanyalah kenangan. Jika pulang di mana gerangan, Salih. tiada berita ku dapati, hanya ingatanku di masa yang lalu. Kasihanlah kepadaku sayang, tiap hari jua wajahmu terbayang. Ampunkanlah segala dosaku, seandainya kita tak lagi bertemu. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku tetap bersembadi, walaupun kau kini telah mungkir janji. Gila lagu ni weh. Perfect. Lagu ni perfect. Aziz, buat apa kat situ? Ha? Dah lah semalam makan tom yum kat Puchong. Aku nampak Nutella tu memang tahu dah tu Aziz. Sebab dia je nama apa? Dia je nama TikTok macam tu. Kenapa Nutella Zin? Kau tak suka Nutella ke? Ada sejarah dengan Nutella ke apa? Daripada dulu nak tanya sebenarnya, tapi macam lupa. Aina, you pitch perfect tak? Tak, saya tak pitch perfect pun. Just biasa je. Lupa. Pitch perfect ni setahu saya, you can correct me, pitch perfect ni untuk orang yang dia tak tekan pun. Alhamdulillah, dia tak tekan piano pun dia dah tahu kan key tu apa kan. Kalau macam saya kena tekan. Share lah mana beli tudung lawas. Saya selalu share wak. Kalau awak scroll dekat saya punya TikTok tu, saya ada buat review pasal tudung ni. Tak ada review, saya post, saya attach brand tu. Dia brand TikTok, it's called Emma Asari. Manager saya dah cakap dah, saya share je. Padahal saya tak ada, saya bukannya duta diorang pun. Kan? Ada, cuba tengok dekat TikTok saya. Ada 2 video saya cakap pasal tudung. Ini semua tudung instant. Dia dah ada ni sekali nampak. Dia dah ada inner. So saya tinggal pakai, saya flipkan, pakai pin, settle dah. That's my life. Setahu saya yang perfect, yang pitch perfect ni, perfect pitch ke pitch perfect? Tu movie kan. Whatever. Tapi setahu saya yang macam tu adalah Tok Ram. Saya dengar-dengar beliau adalah itu karakter tu. Beliau karakter tu. Dia macam dia dengar shilling jatuh pun dia tahu note apa. Maybe kita enjoy. Semoga istiqamah betul macam ni. InsyaAllah. For now ini memang keselesaan saya lah. Saya memang suka tudung macam ni. Dulu ingat tak? Siapa yang pernah jadi fan saya daripada dulu tahu yang saya macam ni suka pakai tudung ke belakang kan. Pin-pin belakang. Maksud nampak-nampak leher sikit. Saya tak tahu lah. Saya tak ke arah tu dah, insyaAllah. Saya tak banyak nak cakap lebih-lebih kan. Tak banyak nak cakap. Tapi for now, kita doakan yang terbaik saja untuk yang menonton saya punya live hari ni juga. Kita sama-sama kan, macam tu. Senang, tudung ni senang. Dia mula-mula tu dia bagi kesenangan, lama-lama dia bagi keselesaan.
kesenangan, keselesaan, apa lagi, dia bagi kita rasa protected, safe. Sebenarnya kita pun rasa macam tutup lah benda-benda yang tak sepatutnya kan. Tu macam benda-benda yang kita nak cover kan. Macam sepepat-sepepat terlebih kat tangan tu ke. Jadi baju dia, tudung ni dia macam the best. Korang cuti ke esok? Siapa yang cuti esok? Cuti hari buruh esok kan? Saya tak nyanyi lah Die on This Hill tu. Sebab kalau saya nyanyi Die on This Hill tu, saya kena nyanyi kuat. Kita nyanyi hari lain lah Macam siapa ni? Ni Hero. Hero ni memang kucing yang memerlukan kasih sayang. Pantang letak tangan. Ni sayang, awak punya mata ni lah. Mata awak banyak ada tear stain lah. Lagi kita lap Aduh, Kak Ina, what you expect for big stage? What do I expect? I don't expect anything because I tak involved. I don't know what to expect. It's not my show. Ana Gen Z ke? Muka macam Gen Z? Well, boleh juga. Means you're saying I'm young. Okay, ons. Expect jadi juri lagi. Kalau saya dipanggil, saya mendapat tawaran itu, of course I will go. Of course. Kita promote lah balik kan. Okay, pada yang baru masuk ataupun mungkin first time masuk live saya, saya nak bagi tahu anda, saya baru je release lagu yang terbaru berjudul Berjauhan. Okay, jangan lupa dengarkan Berjauhan. Kita sikit lagi nak 60,000 ni. Come on guys, we can do this. Kan, saya peliknya kat YouTube Music dah 100,000 dah orang dengar lagu tu, which is Alhamdulillah. Saya happy. Tapi mungkin untuk Berjauhan ni orang macam suka dengar lagu katnya kan berkali-kali, tapi orang tak perasan dia ada MV sekali. Kenapa Aina tak macam dulu? Nak tanya kenapa Aina tak macam dulu. Intan, soalan awak ni agak menekan-nekan ni. Agak mencucuk di hati. Apa maksud anda? Saya tak macam dulu? Tajuk Berjauhan ada simpang atau dash. Saya dah pernah cakap sebenarnya. Saya nak menunjuk, it's a symbolic dan saya dah macam dah berpisah macam tu. Apa tadi Intan? Apa maksudnya? Makin macam tak macam dulu. Nak kata apa tu? Tak macam dulu apa tu? Kan? Tak macam dulu. Makin lawa. Makin lawa tak apa. Ayang Intan. Kalau benda lain, anak ayang Intan. Makin lawa. Ya ke Intan? Mana Intan? Dah tak ada dah Intan. Intan 1, Intan 2, Intan 3, Intan 4, Intan 5, Intan 6. Apa maksud awak? Makin manja Intan gone. Intan balik dah. Sedap Intan. Intan jangan menekan-nekan makin gemuk. Kuah asam. Tak baik tau. Tak adalah kurus kering, tapi kurang lah daripada dulu. Tak baik kata orang gemuk. Makin bulat. Ini semua nak membuatkan aku marah lah ni. Aduh. Tak baik tau. Saya ni taklah kategori kurus kering, tidak jauh lagi, tapi adalah kurang daripada zaman-zaman dulu, you alls. Aduh. Tak baik lah cakap-cakap macam tu. Serbual. Intan dah hilang dah betul Intan terus hilang tadi Macam mana you overcome stage fright? I still have stage fright. Cuma saya dah, aku nak block
Aduh. Aina pernah sampai Ganu tak? Pernah. Saya punya atuk saya dulu, arwah atuk saya lah. Arwah atuk saya dulu Terengganu. Dia atuk saya dia cakap Terengganu. Tapi dah meninggal dunia dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kakak Intan. Apa nak? Kakak Intan tak ada apa. Tak ada apalah. Okay, saya nak cakap lah, yang saya ada lagu baru tau. Korang dengar tak? Korang dengar ke tak lagu saya ni? Kata suka tapi tak tengok. Tak nak. Kalau suka kena tengok. Pergilah. Tengok lagu ngandak Jepun tu ke. Lagu, tengok ada yang tak tahu lagi ni. Saya ada lagu baru. Tak tahu lagi saya ada lagu baru. Lagu mana? Farhan pun tak tahu lagu apa. Penat saya buat live. Tak tahu pun. Aku pinkan aku. Tu siapa-siapa tulis komen. Aina ada lagu baru tajuk Berjauhan. Pergilah tengok. Hidung macam sumbat sikit. Tengok Berjauhan. Tapi Alhamdulillah lah, dekat YouTube Music dah 100,000 stream lagu tu. Kan? Kalau nak saya buat konsert, nak saya buat thank you MFZ, Berjauhan is the best. Kalau nak saya buat konsert, ramai minta saya buat konsert. Saya nak buat konsert, saya kena ada playlist yang baru. So in order to have playlist yang baru, anda kena stream lagu-lagu yang saya akan release. Maksudnya sekarang ni saya dah release kan lagu Berjauhan. So lagu-lagu yang akan datang tu semua anda kena support juga. Tapi kalau Berjauhan ni biasa-biasa je, macam mana saya nak ada modal untuk keluar lagu seterusnya? Kena ingat saya ni artis independent you all. Semuanya daripada poket saya. So your support means there's another song. Macam tu. Semua bajet kita keluar sendiri. From the MV, from the Asyik Baik lah boleh buat lagu sendiri. Jadi kuranglah sikit kos. Kalau kita kena beli lagu, lagilah kos tinggi kan. So at least Alhamdulillah lah Allah tu bagi ilham untuk buat lagu. So I just need to pay for the arranging, producing part and mixing, mastering semua. Macam tu. Nasib Koske ada. Koske, ya Allah, batuk dia. Hari-hari batuk kat Tokyo. Sebabnya hari-hari orang Malaysia sebut nama dia. So saya cakap dengan director saya, cakap dengan Koski tu, kalau dah tak tahu nak kerja apa dekat Tokyo tu, you datang Malaysia je, confirm you famous. Please lah buat show kat Sabah. Saya pernah, tapi show private. Wah, berapa kos buat satu lagu? It depends. Kos berbeza-beza. Ada orang buat lagu sampai satu lagu tak tipu boleh sampai 50,000 tau. Tapi macam saya tak lah. Saya dah squeeze everything. That's why I need to write my own song, so that my cost taklah setinggi itu. Paling-paling pun satu lagu about 10 to 15k, 10 ke 15,000. Macam tu cost dia tau. Kan. Tapi kalau yang 50,000 tu, kalau yang mahal betul lah, macam mungkin kita bekerja dengan orang luar ke apa ke. Tapi macam saya tak lah. Saya tak sampai tu. Saya takkan spend sebanyak tu. Because to me, ada yang sampai ke situ. Tapi saya tak cakap semua Saya tak cakap semua tau. So jangan twist my words. But basics yang average is 10 to 15k. Ini dah include everything. Dah include mixing, mastering, dah include
arranging, producing. Kadang-kadang lagu tu kita guna live musician, so we pay the sessionist lagi, we pay the studio, we pay the engineer. Lagu Aina mana yang paling mahal? Ada, lagu tu tak release lagi. Kalau include MV, tak payah cerita lah dek. Lagi tinggi lah. Kalau MV tu berapa? MV paling-paling pun nak bayar. Dalam tim MV ramai. Ada banyak. Ada DP. Ada DP yang pegang kamera. Ada yang camera operator. Ada gaffer. Ada apa lagi lah? Gaffer, DP, sebut dah. Apa lagi? Director. Ada lagi siapa? Banyak lah kan. Ada ada Aziz lagi. Nak bayar Aziz lagi. So banyak. So total satu lagu, kalau you buat lagu, release audio and release MV sekali, saya tak kidding sometimes boleh cecah sampai 100,000. Not kidding. One song. Nak bayar koske lagi. Nak bayar nak bayar glam team lagi, you alls. Banyak. Satu lagu tu kadang 100,000 tau. So beli nasi 3 segi lagi 500 yen dekat Osaka. So macam tu lah. Banyak you alls. Beli chewing gum lagi. That's baju Aina lagi. Banyak. Beli air lagi. Pakai AI je. Nanti kan kalau saya release MV AI, nanti korang kata Aina tak ada ni lah tu, tak ada modal lah tu kan. Nak bayar lagi, main kat taman lagi. Itu belum cerita transportation. Kalau pergi luar negara, nak fikir transportation, you bawa tim sampai contoh 10 orang. Takkan kita nak sumbat semua masuk dalam van. Paling-paling mungkin kita kena 2 kereta. Anak kaya, itu you cakap Li. I tak kaya pun, tapi you doakan I kaya. Okay, amin. Saya doakan diri saya kaya dan semua yang menonton saya ni kaya juga. Amin. Banyak. Kurus kering balik KL. Tak kurus pun, tapi poket kurus. Tapi orang kata itu passion. Itu benda tu kita tak boleh nak beli dengan ruang ringgit. Passion tu, itu yang saya bersyukur sangat. Until now I still have that passion. I think yang benda yang paling penting adalah team yang best bagi kita rasa yang best, support kita nak buat benda ni betul-betul. Nak beli towel good morning lagi. Banyak. Satu lagu. Tapi orang kata nak bayar Zizi lagi. Bukan aku cakap, orang cakap tau sih. Asal nak bayar wet food kucing lagi. Gila. Kucing saya memang pula high maintenance. Nak bayar bawah lagi. Akak kenal Fuad? Kenal. Fuad Ismail. Sedenak kan? Macam tu lah. Okay, so jangan lupa support lagu Berjauhan ni. Allah, jauh diri ini merantau, jauh diri ini pergi ke sana, ke Osaka. Lepas tu invite pula Kosuke berlakon. Kosuke tu duduk Tokyo tau. Kosuke tak duduk Osaka. Kosuke duduk Tokyo. So kita kena plan perjalanan Kosuke ke Osaka tu macam mana. Dia nak duduk kat mana. Takkan nak duduk serumah dengan aku. Mestilah duduk tempat lain. Malulah. Cios duduk rumah lain, Kosuke duduk rumah lain.
Macam tu. Jadi tapi Alhamdulillah plan hari tu untuk berjauhan tu macam smooth je. Tuhan tu bagi. Mungkin itulah kita datang dengan niat yang betul. Kita ikhlas nak siapkan karya tu. Dan kita dapat pun Airbnb tu harga tak mahal sangat. Kebetulan time kita orang pergi Osaka tu tiket pun tengah murah. And then rumah Kosuke tu pun murah. Kenapa Osaka? Because Osaka punya flight murah time tu, Chuals. Kita orang nak Tokyo, tapi Tokyo agak mahal dan tak kena dengan melebihi bajet saya. So saya kena cari another place. So saya pergi ke Osaka sebab saya pun memang suka Osaka. Saya pernah pergi Osaka dengan family saya dulu. Best. Dia more countryside macam tu. Macam nak cakap dia more tenang, kurang orang. Perlis pun cantik. Yes, initial plan memang nak pergi Perlis pun, tapi tak jadi sebabnya member kita ni nak pergi nak pergi luar negara. Konon-konon nak bercuti sekali. Tapi memang Perlis adalah venue ataupun state yang kita orang nak pergi, dan I'm sure one day saya akan buat MV dekat Perlis because I love Perlis. Member tu Abang Syukur ke tu? Member? Bukan, member tu saya yang nak pergi Jepun tu. Nasib baik betul Haziq, nasib baik Zizi masak sedap dah jimat. Thank you Zizi. Yang manager saya memang hari-hari masak kat sana sebab kita orang semua memang tekak-tekak Melayu. So we cannot eat sushi every day. So kita kena makan sambal ayam, sambal ikan. Kena makan makanan Melayu. Memang sedap. Buatlah MV area Gunung Kinabalu. Ya Allah, macam mana pula tu? Pening kepala aku. Kosian Nutella. Aduh. Kan nak pergi Dotonbori lagi. Nak pergi Dotonbori, nak beli kasut lagi. Salomon Kim. Tak Haziq lah ni, hari-hari nak pergi Dotonbori. Penat aku. Kita sebenarnya nak pergi Kyoto tapi tak sempat. Lagi Kyoto best, tapi itulah tak sempat. So macam kita buat semua dekat ni je, dekat Osaka je. Berjauhan tu genre jazz lah, boleh kata, but it's a modern punya type. It's not a traditional jazz. It's I would say pop jazz. Kenapa berjauhan ni buat genre berentak bossa nova? That's a good question. Saya memang dah lama sebenarnya nak ada track yang the jazz related. So sebab itulah saya cari producer yang tepat. Orang kata betul-betul cari producer yang boleh realisasikan impian saya. Konsert kos sampai juta tak? Iya, wah, konsert paling-paling pun 1.2 million. Konsert, kalau nak kata konsert bukan showcase ataupun kita cakap pasal konsert. Kan. Aina ada banyak luxury bag. Tak, no, saya bukan nak ching, tapi memang tidak. Apa yang mahal sangat Aina? I know, curry puff cheese. Kenapa nama you curry puff cheese? Now I nak cari curry puff cheese. Kenapa mahal sangat? Yelah, wah, kita nak kena bayar lighting, kita nak bayar. Ya Allah, bila aku cakap je pasal konsert ni aku pening kepala sebabnya terbayang segala bil. Nak bayar lighting, nak bayar stage, nak buat stage, nak bayar kru paling-paling pun ada. Kita ada hundreds of crews. Untuk konsert kita ada banyak gila kru, beratus-ratus kru, and then everything. Oh my god, weh, kan nak rush, weh, banyak nak bayar. Ingat Fira, awak nyanyi dengan saya dekat Vocal Mania, kan? Lee kan dah cakap anak kayu. Kau ni kan orang cerita
Kos. Bukannya orang kata kos lepas tu Kak Aina kena keluarkan 1 juta untuk buat. Kau Lee, aku cubit kau nanti. Hai Syah. Ya, nak hempuk Lee ni. Suka tau menekan-nekan malam ni. Sponsor lah Dark. Bukan tak nak sponsor. Kadang-kadang susah nak cari sponsor ni. Sebab tu saya ambil masa nak buat konsert kali ni. Sebab saya nak lock sponsor kena awal. So saya tengah kerja daripada sekarang. Aina sekarang dah outspoken. Ya, super energetic. Mungkin kerana umur dan kerana diri ni dah tidak tahan lagi mahu menahan seorang diri. So I have to be honest. Tapi I love your lagu semua. Lee, kita gurau-gurau je sayang Lee. Tapi takutlah tengok DP Lee. Fira dah ada anak. Alhamdulillah Fira. Aina tak pergi konsert malam ni. Tak sempat lah, ada kerja. Aina mak berani di threats. Tak adalah. I'm just being, the more saya macam make peace with myself, saya rasa macam I just have to be myself, but in apa ni orang kata, guideline yang betul lah. Bukanlah macam hentam je kan. Slowly lah. Benda yang okay saya akan stand for myself. Benda yang macam saya boleh tahan, saya tahan je lah. Aina suka lelaki Syamna. Aduh, bab-bab lelaki ni. Saya suka orang biasa je. Orang biasa. Someone that can ground me. Someone that can make me grounded. Someone that can make me someone that can make me grounded. Someone that can make me always can remind me that at the end of the day, I am me. I am Nur Aina je. I am orang biasa. Di sebalik habis kerja, I'm back to myself. So I need someone that can remind me of that every day. Yeay, mata sikit like. Ada masa tu lambat ke? Lately je Syira. Tak ada selalu pun. Blazing Moon. Awak pun orang biasa. Awak pun suka orang biasa kan. Ejen hartanah tak ada lah. Mana ada saya opening mahal ini. Aina tengok cerita Devil. Ya, saya nak tengok. I'm planning to watch. Banyak benda saya nak tengok. Devil Wears Prada nombor 2. Saya nak tengok Mother Mary. Saya nak tengok apa tu yang cerita yang kelakar tu. Start daripada huruf L tu, yang ada Beto Kushairi. Lepas tu saya nak tengok cerita terbaru Beto juga. Good Boys Go to Heaven Libang Libu. And then nak tengok Good Boys Go to Heaven. Nak tengok Tarung. Banyak cerita Melayu-Melayu, cerita best kali ni. I'm so proud of our industry. We are growing. Tapi saya suka artis sebab kaya. Neko. Ain tak tidur lagi. Polong. Panaklah aku. Takutlah cerita macam tu. You are my. Tiap silangkan jerawat. Saya ada satu produk saya pakai tau. Kalau saya ada jerawat, saya pakai je toner pad tu. Confirm esok akan flat. It's a toner pad from Medicube colour chocolate. Sehari sebelum, let's say lah, you ada jerawat kan, malam tu you tepek je. You ambil toner pad tu kan besar kan, macam bentuk bulat tu.
Contohlah jawab kat sini kan, kau letak je kat sini, kau terbalikkan yang kat kasar punya permukaan tu, kau tanya, and then biar jap 5 minit macam tu, and then you letak moisturizer. Trust me, esok akan kecut terus. Apa ni? Jap. Pernah makan satu restoran dengan Aina dekat Chef One Airport, I rabun, so I macam tenung Aina. So Aina senyum. Yay. Cak cekuk. Nek. Tak, korang tak tidur tapi dah turun view ni, mesti dah ramai dah tidur. Mana letak tu ke lagu Kemarilah Tenang. News rules. Kau kat Aina being firm dalam kerja? Tak tahulah, kena tanya staff saya lah, saya firm ke tak. Sometimes saya firm, sometimes saya tak. I'm trying to be firm because I feel like being firm is a good quality for a leader to have. Benda tu bagus. Esok saya cuti. Okay. Saya pun dah tak tahu nak buat apa dah ni. Dah nak pukul 2, nak pukul 3 dah kan. Tadi kita live dari pukul berapa? 12.30 saya rasa. 2 jam dah aku live. Saya nak selitkan Aisyah Talk. Okay. Jangan lupa untuk beli tiket dan tengok saya menyanyi di Aisyah Talk nanti. I'm planning a set list yang best untuk korang, and I will sing for the first time. I will sing Berjauhan live. So korang, I don't want you guys to miss that. So jangan lupa datang ke Asia Top and watch me perform. Okay, saya akan perform with my band. Berapa lagu? Banyak. Kita ada 7 songs. It's like one set. Banyak. So tak rugilah kalau beli tu. Apa ni? Jom plan berjalan dengan fans. Boleh. Nanti kita plan. Boleh tak Zizi? Jangan tak datang. Ya, Asia Top jangan tak datang. Haziq kata plan jalan dengan fans. Haziq ketua. Aduh, memang menekan permintaan yang sangat susah untuk ditepati. Lucu-lucu dia busy job model. Aku tak tahu Haziq. Bisakah yang benci disayangi? Bisakah yang tetap cinta? Walaupun himpunkan sesalku, bisakah terbuka? Okay lah, korang semua, Aina nak mengundurkan diri dah. Okay, jangan lupa dengarkan lagu saya yang terbaru, iaitu Berjauhan. Tengok jap. Jangan lupa dengar Jauh, Aina shoot video tu. Bisakah terbuka? 君と僕は離れられない存在だった。僕たちは夢だっ Suka た。 tengok MV ni. 僕たちは Tengok je. 希望だった。僕たちは一つだった。だけど時に負けてしまった。時間ってなんだろう。 Nyanyi main-main. Awalnya kita sepasang yang sempurna, dua hati yang tak bisa
bisa menilaikan, namun semuanya berubah saat kita terpisah karena jarak dan masa. Maafkan aku, cinta aku beralih waktu. Saat kita. Saya nak buat yang logat Kelantan. hatiku ikut jauh darimu, maafkan aku, puasku menunggu. Mungkin ini yang Logat ni 9. terbaik kita. Sebenarnya taman permainan tu kan depan rumah kita orang je. Takut tau. By the way, sikit baling bunga tu mantik je. Saya berdebar dia baling bunga tu. Saya macam dia nak hempas kat muka aku ke. Saat kita lagi berjauhan, kita lagi berjauhan, hatiku ikut jauh darimu. Betul ke? Tak erti lah bahasa Kelantan. Maafkan aku, puasku menunggu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Sedih je. Nampak happy-happy. Back singam tu I cannot lah. Mesti Arash ni kan. Arash mesti favourite part tu kan. Nak habis dah habis. Lepas habis MV ni kita tutup. Lagu Toti saya dah nyanyi tadi wah. Saya nyanyi Bisikan Hati tadi. そして一番苦しいのは距離じゃない愛だけで乗り越えられるといつまで信じ続ければいいのかわからないことは Laju betul dia cakap. Sampai kelabu lah baju aku. Duk berlari-lari satu Osaka. Okay, cut. Yay. Okay, thank you so much. Terima kasih. Thank you for joining my live bersama dengan saya for 2 hours. Alhamdulillah, terima kasih. I will see you guys again. Bagi saya rehat jap, nanti saya buat live lagi, okay? Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Nanti kita live lagi. Okay? Bye-bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.